Kencing manis yang tinggi, kaki dah luka, dah mula menghitam. Luka tu tak baik-baik. Assalamualaikum tuan-tuan. Pengidap kencing manis, kaki dah luka, tak sembuh-sembuh. Lihat video ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ni Cuaca dah masuk hutan lagi. Ni sekarang Cuaca dah berada di depan hutan. Cuaca dah jumpa penawar besar. Boleh dikatakan penawar besar. Tuan-tuan lihat apa yang Cuaca dah jumpa. Ni dia. Nampak tak? Sirih merah. Sirih merah. Dia ada nama lagi satu tapi Cuaca dah tak disebut kat sini. Nanti Cuaca dah akan beritahu nama dia lagi satu. Sebab perkataan tu tak boleh disebut kat kawasan hutan. Cuaca dah tak nak sebut lah. Ni dia. Sirih ni lama dah Cuaca dah mencari sirih merah ni. Ni dia. Sirih merah ni tuan-tuan, Cuaca dah nak bagi tahu memang besar dia punya kebaikan ni. Cuaca dah nak ambil. Untuk yang ada masalah kencing manis, kaki dah luka tapi tak baik-baik. Kaki dah luka tapi tak sembuh-sembuh. Kaki dah luka tapi tak kering-kering. Tuan-tuan lihat video ni. Sebab apa Cuaca dah tak boleh ambil sekarang. Tuan-tuan tengok sarang tabuan. Sarang tabuan ada dekat sini. Nampak dia tak boleh main hembus je. Ni sarang tabuan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Cadang kena cari jalan macam mana Cadang nak bersihkan sarang tabuan ni untuk Cadang ambil tu, insya-Allah. Tuan-tuan, sirih merah. Ada satu nama lagi Cadang tak disebut dalam hutan ni. Sirih merah. Penawar besar. Jom Cadang tunjuk lebih jelas. Tak lama juga Cadang cari sirih merah hutan yang baik liar lah. Sirih merah hutan. Yang jenis orang tanam tu tak berapa nak elok. Yang elok dia hidup liar macam ni. Yang kecil ni orang panggil sirih merah. Kalau besar orang panggil sirih harimau lah. Sebab tu Cadang tak nak sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Cadang akan tanam, insya-Allah. Apa kebaikan dia tuan-tuan? Cadang nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kencing manis kaki dah luka. Kencing manis yang teruk, diabetes yang teruk, kencing manis yang teruk, kaki dah luka. Kaki dah luka, dah mula menghitam. Kencing manis yang tinggi, kaki dah luka, dah mula menghitam. Luka tu tak baik-baik. Luka tersebut tak baik-baik. Tuan-tuan carilah sirih merah ni. Kita panggil sirih merah. Allahumma salli ala Muhammad, sebab Cadang dalam hutan. Yang mana tuan-tuan cari, ambil dalam 7 helai. Cukup dah. Basuh bersih selawat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, masukkan dalam periuk, letakkan sekitar kalau kita seorang nak minum, letaklah sekitar 3 gelas air pun dah memadai. 7 helai 3 gelas air. Didihkan sehingga menjadi 1,5 gelas. Pagi secawan, malam secawan. Walau bagaimanapun, ingat, pemakanan adalah punca pertama. Jadi makan kena kawal. Bukan suruh sampai tak makan. Makan is makan. Makan kena makan. Tapi makan tu janganlah kita mentang-mentang kita dah ada herba yang baik, gula pagi kopi O, tengah hari kopi O, petang kopi O. Gula putih terlalu tinggi, jangan. Makan kena jaga. Makan kena kawal. Nak makan tapi makan ala kadar. Ni dia. Makan makan kena jagalah. Itu main peranan lah. Ni dia. InsyaAllah tuan-tuan lihat perubahan dia. Dan siapa lagi yang perlu dapatkan sirih merah ni? Kalian ni ada masalah GERD yang teruk, injak perut dah mula longgar, tuan-tuan cari sirih harimau ni 3 helai. Tuan-tuan didihkan bersama dengan cemumar ataupun kari hutan. Kari hutan ambil dalam secekak kecil. Sirih harimau ni ambil 3 helai. Masukkan dalam periuk, letakkan sekitar 6 gelas air, didihkan sehingga menjadi 3 gelas. Pagi secawan, malam secawan. Makanan yang berasaskan gluten, jangan makan seperti tepung gandum. Apa makanan tepung gandum? Roti canai, pau, cekodok, benda-benda macam tu jangan makan. Ni dia. Air batu jangan minum. Minum suam-suam. Nak ambil herba, ambil dalam keadaan suam-suam. Ni dia sirih harimau. Bagi cucadam kat tempat cucadam agak susah nak dapat lah. Cucadam yang kerap masuk hutan pun memang kita cari. Dia selalu ada dekat lereng bukit. Kita masuk hutan, ada lereng-lereng bukit dan tempat-tempat yang sejuk. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kawasan semak. Ni dia. Paling mudah nak cari dia dekat lereng bukit lah. Ni spesies sirih hutan yang orang panggil sirih merah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.